Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Saya Syakira dan saya Fauzan. Kami dari TVPSS Semegah. Pada pagi ini bertarikh 30 Januari, SMK Bukit Gading telah mengadakan kejohanan merentas desa bagi peringkat sekolah. Hal ini membolehkan pelajar menonjolkan potensi dan ketahanan diri dalam acara larian jarak jauh. Tanpa membuang masa, Ayo kita saksikan acara yang berlangsung. Assalamualaikum, saya Fauzan dari TVPSS Semegah bersama-sama dengan Pengetua SMK Bukit Gading, Puan Nuriati binti Mazin dalam kejohanan merentas desa 2026. Objektif pada kejohanan kali ini ialah untuk menggalakkan warga Semegah supaya sentiasa mengamalkan kehidupan yang aktif melalui aktiviti fizikal dan juga memupuk semangat kebersamaan ataupun kekitaan di antara warga SMK Bukit Gading. Alhamdulillah, saya sangat berbesar hati dan berbangga dengan kehadiran murid-murid pada kejohanan kali ini, iaitu lebih kurang 85% ke atas dengan semangat yang begitu tinggi, sama ada sebagai peserta, penyokong dan juga petugas. Dan saya rasa teruja di atas kebersamaan semua demi kejayaan kejohanan pada pagi ini. Harapan saya dan juga harapan warga sekolah lah kepada murid-murid yang berjaya dengan yang berjaya pada hari ini agar menggilak lagi potensi untuk berjaya dengan lebih cemerlang di peringkat daerah dan juga peringkat negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan. Ayuh kita bersama-sama menaikkan, mengharumkan nama Semegah. Okey, segerak bersama legasi tercipta. Assalamualaikum, saya Nurin dari TVPSS Semegah bersama-sama dengan penolong kanan ko-kurikulum SMK Bukit Gading Puan Mazliza binti Muhammad dalam kejohanan merentas desa. Objektif utama kita dalam untuk kejohanan merentas desa adalah untuk membentuk fizikal yang sihat bagi semua warga Semegah. Okey, dan juga kita juga untuk memupuk semangat kesukanan di antara ahli-ahli dan juga semangat kekitaan Semegah. Okey, alhamdulillah penganjuran pada hari ini berjalan lancar dan cuaca pun sangat baik, memberi kerjasama. Syukur semuanya dan anak-anak murid Semegah pun selamat semua, selamat pergi dan selamat sampai ke sekolah. Yang pertama yang saya harap sangat adalah melalui acara ini kita dapat membentuk semangat kesukanan lah, dan murid semua faham bahawa dalam pertandingan memang akan ada kalah dan menang. Okey, siapa kalah, siapa menang itu tak menjadi soal. Yang pentingnya semangat kerjasama juga. Potensi digilap, legasi tercipta. Oh ya. Oh, semestinya lah rumah merah. Merah number one. Okey, merah. Okey, merah. Biru. Awak rasa rumah apa yang bakal menang? Saya rasa lah rumah hijau. Saya rasa rumah Syahbandar. Kalau saya rasa rumah Jingga. Sebenarnya rumah Ungu. Diskriminasi menjatuhkan aku, reputasi kini menjadi bisu, dan aku layu. Assalamualaikum teacher. My name is Faris and today I would like to interview about this year's road run event. Okay, so what do you want to know, Faris? In your opinion, what's the
main goal of this year's road run? If you ask me, I would say that I want everyone, especially the student, to join the activities. Okay, especially sports, because nowadays I know a lot of you are sitting the whole days playing games, right? So I mean the road run is actually good for you to be active. Okay. Now, other than that, in your opinion, what team will win this year's road run? Oh, if you ask me, of course I'm rooting for Red House, because I'm from Red House team. So of course I'm rooting for them. Forever. But okay. But may I know why? Okay, so as you know, last year Bendahara have won. So we want to, maintain the. Streak. Yes. Uh,